Nak jawab tu yang tanya abang kan? Okey. Selepas kita pruning, nampak tu bekas kesan pruning tu. Patah tu kan, kita kerak. Tengok dia keluar berapa. Ha tu. Keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha ni taruk pertama yang keluar selepas pruning. Ha tu yang duk pesan kata pilih 3 ataupun 4 terbaik. Kita nak pilih hak mana pula? Tanya pula kan. Orang baru dia akan tanya nak pilih hak mana. Pilih hak mana yang menang, kekal. Hak mana yang kalah, buang. Ha, cuba tengok hak mana yang menang, hak mana yang kalah. Pilih, tunjuk satu. Hak mana? Menang. Okey, hak menang kita kena tinggal. Ha, ni kalah. Nampak ni, halus je. Batang dia kan? Buang. Okey, daripada 7, tinggal 6. Okey, hak mana lagi kalah? Ha, hak ni kalah, kita buang. Okey, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Okey, kita nak tinggal 3 terbaik ataupun habis tinggi 4 terbaik je. Ha, nak ambil hak mana? Lepas tu, kita kena bagi dia ada rongga pula di antara dia. Jangan kita pilih bagi bawah semua 3 kan? Ha, begitulah. Bagi dia terbuka antara 3 ataupun 4 tu. Ni kalah. Okey, hak ni kita buang. Ha, mana? Tu yang kata ruang tu. Nampak? Ha, Dek Mi dah menjawab dah ruang. Ada dah ruang 2 ni. Ha, ni 3 ni. Kalau dari segi ruang sayang yang ni tapi tak tahulah. Tu sihat kan? Ha, sihat. Tapi tak tahulah pasal Tok Guru. Okey. Lah ni Kalah yang ni. okey, kita buang. Tu tinggal 4 kan? Okey. Tinggal 4 ni masih kita boleh kekal. Kalau kita nak kekal 4. Kalau kita nak buang bagi 3 pun boleh. Ha, okey. So tak apa, kita dah boleh kerana boleh 3 ataupun 4, kita tinggal kekalkan 4 lah. Ha, tu kita belah ni pula. Hak ni pula nanti dia akan keluar taruh pulak. Taruh pulak tu matang baru dia bunga. Ha, itulah bagi nak menjawab hak yang keluar segorombolan tu, kita nak pilih nak tinggalkan 3 dengan 4. Ha, ni tinggal 4 kan. Kalau nak bagi matang tu daun ni kena buang tak? Ha, ni. Oh, daun ni boleh lurut buang ni. Ha, nak lurut buang boleh. Daun ni kita nak bagi matang cabang ni kan. Ha, kita lurut buang. Lurut ke ataupun kita kutik dengan kata apa boleh. Hak ni pun sama jugalah ni. Tapi tunggu bagi dia keras sikit. Ha, kita kutik ni, buang. Nak bagi dia matang cepat anti dia tu kan. Tu dah ayak. Ha? Ha, ni dah ayak boleh buang. Dah ayak tak payah, dia nak makan baja saja. Ha, ni tengok macam ni, cantik ni 3. Ha, ni kita tak payah usik dah. Dia terbit 3 ni dah pilih dah ni. Nampak? Ha, dia tinggal 3 kan. Ha. 3.